Sebab yang penting getah ni jangan koyak je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni si Saga ni buat hal lagi. So brake dia tadi tengah bawa tiba-tiba hilang. Tak tahu siapa curi. Kita cek yang sini, tengok kata ada leaking. Mungkin sebab dia panas tu bearing kan. Sampai rim panas kan. Ya. Oh, semalam panas rim dia. Tak tahulah. Tengok dulu. Tapi kita tengok dulu takut getah dia cair tu Dia pecah. punya kit. Tengok dulu. Kita tengok apa kejadian dia. Kalau ikutkan memang leaking lah, minyak keluar. Habis tu yang tu minyak. Ni owner kedai ni dia sampai malam. Tak nak balik apa. Yang beza tadi lah, kalau ada bel tu harus dia tukar tu. Masih baik tak ada bel. Kalau ada, aku tunggulah sampai pagi. Kalau dia tak ngantuk lah, kalau tak aku tinggal balik. Ni lepas ni nak sambung jog lagi. Tengok dan tak dan. Semangat ada, badan tak larat. Tak apa, terserah macam tu lah. Jam break? Itulah ikat kuat lah. Tak kuat panas tu ikat. Wih, lekat gila. Ni lakkan rim jatuh dan telah. Lekat sikit. Sekejap, Bif. Goyang lah. Kaki ringan je ni. Tu basah lah. Tu basah. Minyak leaking. Minyak leaking tak? Minyak memang leaking. Tapi dia pakai pamret belakang ni leaking lah. Dia minyak dah keluar. Dia sebab dia punya tu dah lekuk kan. Susah nak keluar. Mak bagi kat dia. Leaking. Kalau tengok sini dia basah kat bawah ni. So dia daripada piston ni lah. Kalau dapat zoom nampak ni lah. Tengok ada zoom. Zoom. Okey. Tu nampak minyak tu kat situ. So dia bertutup dengan getah ni. Getah ni dia bertutup. Kan. So benda ni efek pada bearing panas. So dia makan pada getah ni. Menyebabkan bocor lah. So tak bagi kita cuci dulu. Kita bersihkan. So dia tak bagi can lah ni. Memang tak bagi can ni. Aduh. Okay, bagi foreman ni settle kan. Saya duduk sebelah. Aku keladak. So keladak tu dekat. Tengok sini kan. Dekat atas tak, dekat ni pada dia ni. So kat sini pun dalam penuh keladak.
So piston dia Ke jalan. ini saya dah buka dah tadi, nak karat air. Air. Ada air. Dia mesti ada air. Sebab kita mengarung air kan. Itu yang menyebabkan air tu bertakung. Dalam tu nampak. Tapi tak silap saya boleh cuci balik. Sebab yang penting getah ni jangan koyak je. Saya gosok balik lah. Tapi untuk yang lifting yang pressure dia loss tu. Dekat sini tadi. Ni. Dekat luar tu ke? Dekat ni. Dia keluar dekat sini. Betul? Mungkin getah tu panas. Dia mengembang. So dia keluar nampak hitam kesan kan. Kesan hitam tu. Dia keluar kat situ. Dia ada dua je getah ni. Getah ni Tak ada koyak? Tak ada koyak. So just cuci balik, kita polish balik. Kita cuba pakai balik. Cuci balik. Sebab memang kotor dia keladak dalam ni. Dia minyak ke apa? Minyak, mungkin minyak campur minyak lama lah. Ni kita servis balik Yang hitam tu hilang kan? Hilang dalam dia. Dia kotor ke apa? Kotor. Keladak dia. Minyak brake dia keladak je. Tak koyak tak? Dia Dia keluar ke situ kot? kalau keladak dia mungkin duduk Duduk kat sini. kat getah kan. So dia akan ni lah. Getah dia. Sekarang dia ni lah. So, kalau kita nak kerja Kita tak koyak tak koyak, getah okey. Kotor memang kotor lah kan. Itu kotor dalam. Sudah bersih kan. Tak ada calon kan? Dia tak ada cala. Kita try lah. Kita try guna balik. Itu baiknya ada minyak sikit lah. Dia kalau leaking balik, awal-awal nampak kot. Ini Ini kira MacGyver ni. driver lah malam. Malam emergency. Kalau siang ni dah baru lah ni. Baru dah. Aku pun tak lalu nak nunggu ni. Okey. Boleh Itu insya-Allah. je specialnya kedai ni. Dia boleh tengok, boleh tolong. Aku je lah, orang lain tak payah tolong. Aduh. Jangan bini bising. Berat tak? Kena buat pampas. Buang minyak lama. Angin. Buang minyak lama. Entah. Sampai hitam lah ni. Bakaran lah. Bendi. Minyak bendi. Jadi Macam berapa ni? Ada bendi